Menteri Agama mulakan saman fitnah. Sekolah Tamil tidak akan ditutup. Bonus RM10,000 jika Perlis capai 20 emas. Pas persoal lantikan syarikat ejen JPJ. Pas Nafi ditolak China. SPR sedia mesyuarat khas PRK Kinabatangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar memulakan tindakan undang-undang terhadap seorang individu yang didakwa menyebarkan kenyataan fitnah di media sosial yang mengaitkan beliau dengan tuduhan tidak berasas. Menurut beliau, firma guaman Akberdin & Co telah mengeluarkan surat tuntutan kepada individu terbabit kerana kandungan yang disiarkan didakwa berniat jahat, mengelirukan orang ramai serta berpotensi merosakkan reputasi peribadi dan kedudukan beliau sebagai anggota pentadbiran kerajaan. Beliau menjelaskan bahawa kandungan video tersebut turut mengaitkannya dengan isu maksiat dan memaparkan potongan berita berkaitan operasi Spa Songsang baru-baru ini dan menegaskan semua tuduhan yang ditularkan adalah palsu serta tidak bersandarkan fakta. Tambahnya, tindakan ini dibuat bagi mempertahankan kebenaran, melindungi integriti institusi hal ehwal agama dan memastikan ruang digital tidak disalahgunakan, sambil menegaskan fokus beliau kekal terhadap tugas kementerian dan menyeru orang ramai agar sentiasa menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi. Kementerian Pendidikan memberi jaminan bahawa tiada sekolah vernakular termasuk sekolah jenis kebangsaan Tamil akan ditutup di bawah pentadbiran Kerajaan Madani. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan bahawa kedudukan sekolah vernakular telah termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 dan pengiktirafan itu tidak boleh dipersoalkan. Malah, kementerian sentiasa mempertahankan kelangsungannya sejak awal pelantikan beliau. Beliau menyatakan komitmen tersebut ketika merasmikan program penyerahan peralatan ICT di SJKT Vivekananda, Brickfields dan menegaskan kerajaan akan memastikan semua SJKT terus beroperasi tanpa sebarang gangguan. Fadlina turut menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpercaya kepada kabar angin berhubung penutupan sekolah Tamil. Sebaliknya, mengesahkan maklumat daripada sumber rasmi terlebih dahulu. Kerajaan Negeri Perlis mengumumkan tawaran insentif sebanyak RM10,000 kepada pemenang acara individu sekiranya sasaran 20 pingat emas dalam Tamasya Sukma 2026 berjaya dicapai. Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli memaklumkan insentif itu bertujuan memberi motivasi kepada atlet dan jurulatih selain menyokong pelaksanaan Pelan Pembangunan Sukan Negeri Perlis 2022-2026 melalui projek 8-20 yang memfokuskan 8 sukan utama. Beliau turut menjelaskan bahawa kira-kira 40 atlet prospek emas akan menerima tumpuan khas dari segi kebajikan, latihan intensif serta penyertaan kejohanan di dalam dan luar negara sebagai persediaan ke arah Sukma 2026 di Selangor. Dalam masa sama, beliau memaklumkan bahawa Persatuan Woodball Negeri Perlis akan menjadi penganjur bersama kejohanan Woodball Piala Dunia ke-10 yang akan melibatkan penyertaan 20 negara sekaligus mengangkat Perlis sebagai hub pembangunan woodball negara. PAS mempersoalkan tindakan Kementerian Pengangkutan melantik Rider Gate Sendirian Berhad sebagai ejen kutipan bagi urusan tertentu Jabatan Pengangkutan Jalan, termasuk pembaharuan lesen, pembayaran saman dan pemindahan hak milik kenderaan. Pengarah Jabatan Kajian dan Polisi Lajnah Penerangan PAS Pusat, Dr. Nurul Islam Muhammad Yusof menyatakan bahawa pelantikan itu menimbulkan persoalan kerana perkhidmatan terbabit sebelum ini sudah boleh diakses melalui aplikasi MySikap dan MyJPJ. Beliau turut merujuk kepada pengumuman Ramsel Group Sendirian Berhad yang memaklumkan pelantikan Rider Gate sebagai ejen rasmi serta pendedahan bahawa platform tersebut mengenakan caj nominal dan menyediakan laporan masa nyata kepada JPJ bagi tujuan ketelusan. Dalam kenyataan lanjut,
Beliau memaklumkan hasil semakan mendapati syarikat berkenaan merekodkan prestasi keuangan lemah dengan kerugian berjumlah RM88,096 dan RM283,722 bagi tahun berkaitan serta mendesak Menteri Pengangkutan menjelaskan kaedah pemilihan syarikat tersebut. Ketua Pemuda PAS Kelantan Muhammad Firdaus Muhammad Nawi menyifatkan dakwaan bahawa masyarakat Cina sekian lama menolak PAS sebagai satu generalisasi yang tidak tepat dan mengabaikan fakta sejarah politik negara. Beliau menjelaskan bahawa hubungan PAS dengan masyarakat Cina telah berkembang sejak puluhan tahun, termasuk peningkatan sokongan dalam pilihan raya umum 1999 melalui kerjasama Barisan Alternatif yang melibatkan PAS, PKR dan DAP. Tambahnya, penubuhan Kelab Penyokong PAS pada 2004 yang dinaik taraf menjadi Dewan Himpunan Penyokong PAS pada 2009 membuktikan keterbukaan PAS menerima bukan Islam sekaligus menafikan dakwaan kononnya masyarakat Cina bersikap negatif secara menyeluruh. Beliau turut memetik data pilihan raya negeri 2023 yang menunjukkan peningkatan sokongan bukan Melayu kepada Perikatan Nasional dan menegaskan bahawa generasi muda Cina kini lebih menilai faktor ekonomi, integriti dan kecekapan pentadbiran berbanding sentimen ideologi. Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan bahawa satu mesyuarat khas akan diadakan pada 16 Disember ini bagi menguruskan pilihan raya kecil Parlimen Kinabatangan dan Dewan Undangan Negeri Lamak di Sabah. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan bahawa pihaknya telah menerima notifikasi rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Speaker Don Sabah berhubung kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi itu susulan pemergian Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Beliau menjelaskan bahawa mesyuarat tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR bagi menetapkan tarikh-tarikh penting seperti urit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian dan senarai daftar pemilih yang akan digunakan. Dalam kenyataan sama, beliau menegaskan satu sidang media akan diadakan selepas mesyuarat. Selain merakamkan penghargaan atas sumbangan Allahyarham Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang telah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Kinabatangan selama 6 penggal serta mempertahankan kerusi Don Lamak pada pilihan raya negeri lalu.